semasa lah, semasa politik ni. Boleh tak kita merubah, buat reform ke perubahan di luar politik? Okay. Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Otoriti datang pada mana? From the people. Rakyat yang mengundi mana politik. Kenapa korang undi ahli parlimen? You undi adun, kenapa? Wakil suara rakyat lah. Betul ke dia wakili? Sepatutnya kan? Okey. Dia wakili untuk apa? Pernah tak korang tanya diri korang, kau undi ni untuk apa? Kan? Untuk dapat batuan makanan je ke? Kan? Sebenarnya untuk lihat akta dasar-dasar yang tak ada punca kuasa. Yang benda ni hanya boleh dibuat di Dewan Parlimen atau Dewan Negeri. Tak ada orang lain boleh buat. NGO tak boleh bawa, semua orang tak boleh bawa. Hanya orang politik aja boleh menggesa benda tu dibuat. Sebab tu penting sangat orang politik yang kena ada brain. Kena ada courage untuk bawa benda ni. You nak NGO, you nak buat bagi, ini hanya kosmetik. Dia takkan merubah apa-apa. Kalau kita nak kita nak selesaikan kemiskinan rakyat. Kan? Kerajaan mungkin boleh, eksekutif boleh mencadangkan. Tapi orang politik akan tengok sesuai atau tidak. Kan? Kalau macam contoh kalau kita kata kemiskinan Tegar telah pun tiada di Selangor. Kau ingat? Tak ada ke dekat Ampang ni? Banyak lagi. So kita terfikir definition dia. Apa tu kemiskinan Tegar, what is absolute poverty, what is relative poverty. Whatever. Promise. Dia kata tu. Absolute poverty memang dah tak ada. Tapi relative poverty still ada lah, memanglah. Then katalah benda tu betul. Bak kata Tuanku Sultan, kalau betul tak ada kemiskinan, kenapa zakat ramai orang minta? Kan? Itu definition dah lain. Jadi definisi itu tidak selari. Apa yang orang politik kena buat? Selaraskan definisi. Okay, mengikut mungkin World Bank punya definition. Yang kita ada absolute poverty and relative poverty tu World Bank punya. Dia definition satu lagi siapa yang layak. Siapa yang layak. Kan? Macam kita kata B40, T40, M40, M60 definisi tu. Tetapi kelayakan tu nak bagi pada siapa? Kita nak bantu orang mana? So hanya benda-benda tu kena ada punca kuasa. Sebab tu ramai orang tak perasan yang sebenarnya untuk kita pilih orang politik tu adalah untuk dia bawa suara masalah kita ni kepada mengubah satu undang-undang ataupun mewujudkan satu undang-undang supaya boleh dilaksanakan. Sekarang ni kita bertahun-tahun kita duduk atas masalah. Kita tidak selesaikan pun masalah. Bila kita cakap kena buat ni, kena buat ni, then we let the executive to execute ataupun to do as they want. Tapi sebenarnya the highest body buat benda ni adalah Parlimen. Parlimen buat, Kementerian laksanakan. Kan? Parlimen buat, Kementerian laksanakan, kuasaan dia semua. Lepas tu, kalau ada perbalahan, pergi mahkamah. Nampak tak dia punya cycle tu? Kan? Kalau berkaitan dengan, tapi sebelum tu kena endorse by Agong. Agong tengok sesuai ke tak, dia angkat dan sebagainya kan. Saya tak tahulah nak cakap. Tapi saya tengok banyak, kadang saya rasa sebab tu orang cakap, orang politik je banyak cakap je tapi tak buat. Sebab tak ada political will to do. Kalau buat mungkin kena sekat peruntukan lah. Shouldn't be lah kan. Tak sepatutnya berlaku lah kan. Tapi mungkin dalam 222 ahli parlimen tu, sekarang dah tak ada lah. Sekarang 219 kan. 219 tolak 3. Kalau korang di tempat kami kalau di tempat saya, kita nak buat tapi sebab tu saya boleh faham yang keluar tu. Dia rasa macam no point lah. Sepatutnya dia boleh buat perubahan tu kan dengan kedudukan dia. Saya malulah jumpa rakyat kalau saya cakap banyak tapi saya tak boleh buat apa-apa. Baik aku letak jawatan je. Macam tu lah bunyi biasanya kan. Baik aku letak jawatan, aku tak ada burden kan. I rasa macam okey lah, korang rasa korang boleh buat jalan, korang buat lah macam tu kan. Tapi saya ada pandangan saya berbeza. Mereka tiga tu mungkin ada pandangan dia berbeza kan. Itu masing-masing punya pandangan lah. Tapi persoalan dia kita kena settlekan benda ni kan.
Contoh saya ada duit peruntukan. Polisi dia, kalau kita ada lah, saya dulu saya ada. Kita pergi kawasan strata kos rendah, kita boleh bantu sebab kos rendah. Bila pergi kos sederhana tak boleh bantu. Dia punya dasar dia untuk tak boleh. Sederhana rendah boleh, sederhana tinggi tak boleh. Saya kata dia ni semua pembayar cukai. Kenapanya tak boleh? Assumption sebab orang duduk di kondo mewah, dia boleh kutip duit dan sebagainya. Dan saya kata, ya betul kalau dia tak ada masalah. Kalau berbalik tentang masalah JMB, tak ada MC, masalah liquidator pun hilang, jumpa maju pun dah tak ada, you nak biar dia macam tu juga? So mana yang daya huni ni? Tak livable lah kan? Jadi kita kata to be fair lah dengan rakyat ni. Bukan dia ni. Ada kasta. Begitu juga kalau sikit-sikit kita memang patut bantu. Itu non-questionable kan, bantu orang miskin kan. Tapi ada sebab-sebab tertentu orang tak boleh ataupun berlaku sesuatu dalam kehidupan dia, dia jatuh miskin. Pada asalnya dia kaya. Berhutang mungkin, kena tipu, scam, tiba-tiba dia tak ada duit. Nak makan pun tak ada. Tapi kalau saya pergi rumah dia, tengok Astro ada, ni ada, tu ada, lengkap, cantik, kereta pun ada kan. Tapi kalau saya tengok dia punya akaun, dalam akaun dah tak ada 5 sen pun. Kan? Kita kata jual lah apa yang patut jual, dah jual habis dah YB. Astro ni pun dah tak function, tinggal piring je. Contoh kan. So kita tak boleh tengok, oh you duduk kawasan ni, you tak patut, tak layak. Ya, you kena siasat lebih. Tapi mampu tak kerajaan JKM semua siasat? Kan? Betul kan Syam, Samsudin? Aku kata tak apa korang nak ambil duit tu, tetapi tak perlu semua ahli-ahli parlimen tak payah handle benda-benda kebajikan ni. Boleh ke? Lari tak undi? Kan? Tetapi Jabatan Kebajikan, zakat kena efficient. Kita bagi je surat, terus mereka siasat, terus bagi. Betul tak? Tapi buatlah program tu kat kita kan. Dah settle dah.